Hati-hati kerana benda ni ramai kena tipu. Tukar absorber, tukar steering rack, benda yang mahal-mahal kena tukar. Tapi bunyi-bunyi dekat kereta tak hilang lagi. Rupanya yang rosak tu hendaklah kecil ni je. Boleh jadi bunyi-bunyi tu bukannya datang daripada benda-benda besar, benda-benda mahal macam steering rack ke absorber ke. Bila cek betul-betul rupanya stabilizer link dia je yang rosak. Bush dia ni dah merekah, kotoran dah masuk dalam bush tu tau. Bila pusingkan dia dah loose macam ni. Sepatutnya hendaklah ni tak boleh gerak. Bila stabilizer link ni dah jadi macam ini, itu yang bawa kereta ada dengar bunyi ketuk-ketuk, kereta rasa tak seimbang. Lagi teruk, tayar korang boleh jadi makan sebelah. Kalau dibiar lama-lama, nanti tengah jalan tayar boleh pecah tiba-tiba tau. Tengok belah luar okey je, rupanya belah dalam tayar dia dah haus sampai nampak dawai. Oi, bahaya macam ni, memang boleh pecah. Jadi kalau kereta korang ada masalah bunyi-bunyi dekat suspension ke, kereta bawa dah rasa tak sedap, dah ada bunyi getuk-getuk macam-macam bunyi, datang dulu bengkel. Meh lah datang Ultimate Auto Garage Kuang Sungai Buloh. Kita orang tolong cekkan dulu sebetul-betulnya apa masalah dia. Dah jumpa punca baru kita tukar. Yang penting korang datang je dulu.